Kita tak tahu siapa bila mak abah kita hidup. Dia tak ada nyasa kita tak beli set bilik dia. Habis kat terang kita bayar kira kita jadi seorang anak. Pas satu hari ni kita masuk dapur. Apabila kita masuk dapur, mak abah kita duk kecek. Abah mu, beli set bilik. Hok bajet-bajet apa dah. Untuk kita nak tidur. Nak dekat malam. Mak abah kita kata. Pas kita sebagai anak ni cakap kita nak saja. Mak abah kita ni nak ayat wirak. Dia nak. Hari-hari dia duk boleh tolong. Kita sebagai anak ni. Kita tahu lah kita peti tak ada dengan ekonomi dah ni. Jadi, mari sini beli set bilik RM990. Jimat bajet. Tak apalah, murah pun tak apa asal mak abah kita merasai set bilik kita sebelum dia meninggalkan kita. Kita tak tahu siapa bila mak abah kita hidup. Dia tak ada nyasa kita tak beli set bilik dia. Jadi ni mereka set bilik RM990. Mereka akan boleh kata almari sliding 4 kali ni dia juga mereka akan boleh meja solat. Jadi lagu tu dah. Balik kepada cerita tadi hadiah laris ke mak abah. Walaupun tidak mahal tak apa. Asalkan dia dapat merasai bagi hak dia dulu. Kita sebagai anak ni kena main peranan mereka dah. Jalan mereka. Jadi set bilik RM990 di MM Perabot saja.